Hai, selamat datang ke YouTube channel saya Mak Khan. Pergi kedai berjumpa dengan Mara. Mak Khan yang mana? Mak Khan yang aura. So guys, untuk konten kali ni saya dah buat satu agreement, satu kontrak yang bahawasanya iaitu konten ni saya akan ajak Sophie pergi main ke macam theme park macam tu. Dia kan suka lasak-lasak kan. So saya akan bawa dia pergi main kat situ, tapi dekat Avenue K kat KLCC. So agreement apa? Agreement, so saya dah buat dah agreement siap. So ni agreement dia. Saya dah ada dah agreement ni. Ini. So saya dah ada kontrak. Saya tunjuk So ni kontrak dia. Kontrak seharian kapal Somad. Perjanjian ini berkuat kuasa selama 1 hari dan wajib dipatuhi oleh kedua-dua pihak. Rules, tak boleh bergaduh. Okey, nombor 2, selalu kena soft spoken. Yang ketiga, panggilan kena IU. Keempat, tak boleh teking-teking. Kelima, tak boleh terus minta break up. Kelima, sentiasa IU. Keenam, setiap kali nak balik kena ucap take care, jaga makan, jaga minum, sayang awak. Aku pun rasa gini. Lepas tu kat bawah lagi, dengan mendatangi perjanjian ini kita bersetuju untuk mematuhi semua syarat di atas. Pihak pertama, nama, tanda tangan. Pihak kedua, nama, tanda tangan. Love, respect, trust. So dalam hubungan ni kita kena ada trust, okay? Kepercayaan. And then respect each other. Kalau seorang buat tahi, maka kedua-dua jadi tahi. Kalau yang kalau salah seorang tak trusted, kedua-dua jadi tak trusted. Yang paling penting, love dalam hati. Apa aku ni rasa geli pula. Nak bagi kita kontrak ni. So tak apalah, itu kita fikir kedua. Saya dah buat dah kontrak siap-siap. So kejap lagi saya akan jumpa dengan Sophie tempat Avenue K tu sebab dia balik awal tadi, dia ada kerja. Dia balik KL dulu apa semua. So saya akan jumpa dekat sana. So jom kita pergi ke sana, okey? Let's go. Amolah. Mana mic aku? Ni. So Apa? aku nak pergi tepi tu dulu, ada meja tu. Aku nak tunjuk something. Dah pula. Apa dia pula? Kau ni memang suka main kertas Ya. Semua ni nak kertas. Asal? Wah, bakal je nota. Jangan main yang nota. Dekat aku. Mana, Mat? Kat meja tu lah apa? Kau tak pernah datang sini, Mat? Tak, aku first time. Ni dekat dengan rumah aku je, gila. Berapa minit? 10 minit ada. 10 minit? Dekat. Oh. Dekat betul. Kau memang betul-betul main dengan rumah aku je. Ya, memang perjalanan aku ke sini sejam. So, Hamda ni, Mat. Panas, Mat. sabarlah. Neraka panas je. Oh, pernah masuk. Balik hari. Okey. Sial lah. Tengok muka pun tahu balik hari ni. Okay, so konten ni sabar je dia. Apa benda? Oh, muka buruk lagi ni. Mana ada? Habis asal kau buat macam tu tadi? Ada lah. Konten ni. Jangan Mat. Kau buat rambut lah. Aku tak perasan lah, Ya, Mat. memandangkan aku cik engkau, aku kena ubah penampilan aku. Kau punya muka ni memang karakter kau ni memang ikut rambut Ya, aku ikut musim. Macam sebut. Oh, tak payah. Tak payah kau buat slow-mo. So sial lah. Kau nak nampak ni? Apa tu? Oh, nak tunjuk cincin Banyak cincin, Mas. That's why aku tak payah bagi dah. Aku dah banyak cincin dah. Okay. So, konten ni agreement tau. 1 hari je. Ada ikutkan aku pun tak nak benda ni, tapi konten je. So, aku nak kau baca. Kontrak seharian kapal Somad. Kepala batak kau! Kapal kepala otak! Ikut aku lah, ini my konten. Perjanjian ini berkuat kuasa selama 1 hari dan wajib dipatuhi oleh kedua-dua pihak. Aku setuju. Kau kena setuju. Rules dia. Ada 6 rules. Bapa baca. Rule yang pertama, tak boleh bergaduh. No. Boleh gaduh? Selalu kena soft spoken. Ya, bak kau mulut kau macam puaka. Ketiga, panggilan kena IU. Ya. Ayu. Betul ke aku tulis tu? Aku cek GPT ya.
Kelima bongok Mat. Keempat, tak boleh tengking-tengking. Tak boleh. Mana boleh? Bingit tau tak? Kena jadi macam Una ke? Kenapa nak kena bandingkan aku dengan perempuan lain? Okey, tak. Cepatlah. Okey. Nombor 5, tak boleh terus minta break kah? What is this? Kalau boleh minta break, okey? Masih bila nak kita couple? Ni kontrak. Bingung. Nombor 5, sentiasa ayu. Aku memang ayu apa? Tak. Kau boys. Apa je awi? Ayu ya. Siapa pula nama perempuan Awish ni? Kau banyak juga sebut nama perempuan. Ada Lia ada. Awish ada. Siapa pula nama-nama ni? Abuklah. Abela. Abuklah. Nombor 6. Setiap kali nak balik kena ucap take care, jaga makan, jaga minum, sayang awak. Apa benda ni, Mat? Aku tak tahu ChatGPT mana. Okeylah, yang sayang awak ni kita potong. Okey. Okey. Asal kau takut dia orang marah kau ke? Aku takut kau ya. Asal pula kau. Asal aku okey. Potong. Okey. Ha. Okey, Mat dah potong yang sayang awak tu. Dah kan tak nak? Dengan ini, menandatangani perjanjian ini, kita bersetuju untuk mematuhi semua syarat di atas. Okey. Pihak pertama siapa? Akulah, kau kedua. Tengok. Aku nak jadi kedua. Aku tak nak jadi kedua. Okey, kau pertama. Aku nak jadi yang pertama untuk kau. Aku tak boleh lah masih dengan Mat. Kau bodoh lah. Okey. So, kena tengok suka bergaduh-gaduh. Love, respect and trust. Ya, yang paling penting trust tau. Trust. If kau tak trust aku pun tak trust kau. If kau tak respect aku pun tak respect kau. If kau tak love aku tak love kau. So, tiga-tiga ni penting dalam setiap hubungan. Kau tahu tak, hubungan ni penting ni tau. Respect, trust, Aku tak tahu, aku dah lama tak bercinta. Lepas tu, wajib ke tanda tangan ni? Yelah. Hari je kan? Asal muka macam nak minta lebih? Asal aku nak lebih-lebih dengan kau? Tak nak, aku tak nak. So, kau kena sign. If kau sign, bermaksud kontrak ni dah bermula. Kau tak boleh nak kasar-kasar, kau tak boleh nak tinggi suara, kau tak boleh nak tengking-tengking aku. Baik. Ni boleh tengking Tak lagi lah. suka lah. Apa yang tak suka? Ni is Kau fikir apa benda ni? Panggilan Ni cabaran. Kau suka cabaran kan? Panggilan kena ayu. Tak boleh bergaduh selalu kena suruh tak boleh tengking-tengking. Aku pun tak boleh ayu lah. Lepas tu? Kasih syok kau ni, ayu-ayu ni. Kasih syok sebelah, mu natang. Selalu macam tu. Sebelum selalu ni kan kau mu natang. Tai kubah. Kubah apa? Kubah? Tak tahu kubah? Tak. Kerbau. Kerbau. Kelantan. Nak tarik kubah tu, kerbau tu. Tak faham, aku orang KL. Cuba bajet weh. So, Dah aku pula yang kena ajar kau. yelah ni kau suka cabaran, kau suka ekstrim macam tu. So, aku buatlah konten yang ekstrim. Ekstrim datang apa ni? Kontrak ekstrim. Ekstrim lah, aku dah soft spoken ayu-ayu. Ni zaman ayu-ayu, ni zaman aku SPM tau tak? Panggil Dia sama WeChat dia panggil ayu macam ni. WeChat. Papa Mama. Kau pernah main WeChat kan? Tak pernah. Kita nak sign je tau, Mat. Kau sign lah. Oh ingat, tak boleh bergaduh, soft spoken, ayu, tak boleh tengking-tengking, tak boleh ajak break up. Apa lagi? Sentiasa ayu, setiap kali nak balik. Okay, aku sign pula. Setiap kali nak balik, kena take care, jaga makan, jaga minum. Saya awak ni potong. Potong. Okey. Sayang awak tak payah buat Ha? Sayang awak tu tak payah buat. Mana? Apa? Yang mana? Sayang awak tu tak payah buat. Ni sayang awak ni? Ha. Sayang awak? Ha. Sayang awak? Ha, sayang awak. Oh. Sayang awak ni tak payah buat kan? Tak payah. Kau lembab guna apa? Saja nak suruh ulang. Okey. Okay. Dah, jom. Betul eh? Jom. Jom. Jom lah, Pi. Shit. So, kita dah sampai. Mana ni, Mat? Aduh. Don't call me Mat. Kena Ayu. Ni kau main belik ke? Kena main beli ke? Takkan aku nak main belik. You nak main beli? Ha? Sorry. Kita kan
kita kan nak naikkan ship Somai. So saya Ha? So I Ai apa? Babi geli you doh, Mat. Engkau yang buat rules tu, kau yang butuh. Apalah seharian je pun. Kau fikir benda tu apa? Weh, Mat, kerbau. Mana? Alah, under maintenance. Ni best ni. Under maintenance. Oh, ni super best. Weight max 100 kilo. You 100. Asal kau terus pandang aku? Asal kau terus pandang aku, ha? You 1 kilo kan? Ya. Tolong jangan panggil you. Don't call me that. Mat, You baik mengaku sekarang. You berapa kilo? I'm 40. 40. 40. 40. Badan 40. Baby berapa kilo? Hey, kau dah pandang pada bibi aku kan? Apa? Betul lah. Okey lah. Bulu mata berapa kilo? Kening berapa kilo? Kau cakap sanggul aku je berapa kilo? Loh. Loh. Sanggul you berapa kilo? Besar sanggul. Dia dah kecil lah. Oh, dah tukar kecil Dah tak pakai yang besar. Okey. So, kita nak bayar lu. Ni apa benda, Mat? Nampaklah. Tiket pricing. Family. Walk in Kid. 30. You budak lagi kan? Kau lah budak tak matang. Ni ambil kit. Kau tak matang. Kau kena ikut kontrak je. Yulah, tak matang. You kan tak matang. You ambil lah ni. You kan tak matang. You kan 21. Ayu 22. Tak matang. Sama-sama tak matang. Kau ambil ni 35. Mana 38? 35? Kau lah ambil. Kit. You lah ambil 35. You tak boleh teking You ambil lah. You ambil. You ambil lah. Rasa nak jeb pula. 35 untuk seorang. Berapa buat muka gitu ya? Ha? Blushing. Tu Ayu siapa tu? Basah. Alun kau lah. Cakap pun tak betul. Tak ada teking. You lah. You lah. You siapa suruh buat? Tengok sikit kan nanti kan tiba-tiba temperature lah pula handphone kau ni. Handphone you. You kalau you nak main teking macam tu, you balik. Kenapa? You jangan balik. You nak pergi mana? You bos, dia merajuk. Ini perempuan merajuk. Pergi mana? Takkan suruh balik. Balik mana? Balik rumah kita. No. Balik Stupid. dalam hati ai. Stupid man. So, Kerau mu hati kau. tu? So Ah, kita ni dah Mak. ada tiket. Tiga. Kita dah ada tiket you. Berotak kau. Anak balik macam ni. Balik mu. Betul? Mat. Betul, You. Sini lah. Mat. Nak lah mencarut tak nak. Tak. Ada lah batok ni. Natang sungguh batok ni. Bongok tu dengan ni. You kalau mencarut lagi ke ai balik terus tau. Okay you. Sorry, I'm so sorry. Itu locker you. Mana? Tu tak nampak ke nak aku nak I congkel mata you ke? Kali you congkel ai nak lah. Masuk sini Sebelah you, lah, masuk sini you. So nak main apa dulu ni? Wih, garangnya. Nak main benda ni? Ni macam mana ni? Gila lah. Weh, ada basketball, Mat. Wow. Loh. Ha, You pandai main ke? I pandai main. Wow, tak sabar je nak tengok you buat. Cuba buat. Pandai. Tengok I Gila buat. kau. Eh? You try first. I want to see. Mana? Mike. Cannot sepak like that. Okay, I minta maaf. Mat. Aku ni bola jaring kau tapi kenapa bola?
You okay ke? You okay? Okay? Gua dia je, Mat. Macam tu. Jangan tu, main bulat tu. Jom. Eloklah. Bangun. Ada dia. Saya nak bangun ni. Bangunlah macam biasa. Ada tadi. Oh, main kasar ya. Sabar. Okey tak? Okey. Baru satu game. Aku dah penat. Jantung Tak aku. tahulah pula penat macam ni. So guys, kita dah main dah kat sini. So kita nak main part lain pula, let's go. So kita nak main benda Okay ni pula. guys, memandangkan benda ni rosak, dia punya timing tu semua. Sepatutnya dia akan ada apa ni tau Mat? Gerak-gerak. Macam gerak-gerak supaya kau terjatuh ke apa, tapi benda ni rosak. Sofi rasa dalam 2 minit kot Mat. 2 minit? Aku buat ni? So Sofi akan set timing, Mat kena lalui semua ni dalam masa 2 minit ke 1 minit je. 1 minit biar mencabar. Apa yang 1 minitnya? 1 minit biar Susah mencabar. ni. Ya, itulah mencabar. Tak mencabar langsung. Bagilah 2 minit. Itulah baru mencabar Mat. Okey. Aku cuba 1 minit. Kalau tak lepas 2 minit. Okey. I pergi dulu, okey? Benda ni keras ke? Span je. Ha? Span. Benda tu keras ke? Bodoh lah. Bodoh. Oh, tak bahaya lah. Tak bahaya. Okey. Okey. Dalam masa, okey. So sekarang guys, Sofi nak Mat settlekan semua ni dalam masa 1 minit. Okey Mat. Sabar. Macam mana nak panjat ni? You don't angkat I tau. Anjay. Doa. You don't angkat I tau. Anjay. Jangan Okey. carut. Okay you, I will do anything for you. Okay, dalam kiraan 50 saat. Apa yang 50 saat ni? Tadi 2 minit, 1 minit. Barulah 50. ekstrim. 50 saat you. Okey. Dalam kiraan 3, 2, 1. Mana si lalu atas dia tu? Apa? Dia bukan di atas lah. 40 saat. Kau borak pula yang aku. 40 saat. Mat, hati-hati Mat. Mat. 15 saat. Susah ni. 15 saat. 15 saat. 15 saat. 10 saat. 5 saat. 3 saat. 1 saat. Apanya? Habis. Sepatut dah menang tau. Kopi duduk sini. Habis guys. Okey korang, Mahan kalah. Apa yang kalah? Guys, Betul lah. Mahan kalah. Tak nak main lah. Mahan kalah. I terjun. Bu lopek. Apa pek? Lopek. Lopek tu apa? Noob. Sampai hati Sofi cakap macam tu. You noob. Sepatutnya Sofi kena bagi semangat tau dekat Mat. Mat terjun ni. Terkejut. Baca doa. Baca doa Mat, cepat. Di sini kau buah rumah yang amuk. Aduh sakit tu. Mat. Aduh. Keras ke Mat? Aduh. Sakit bodoh. Aduh. Mat. Benda ni keras ke Mat? Terus bi rapat kena ni.
Macam mana ni? Aduh. Oh, bodoh jadi ACL lah. Aduh. Sakit Sofi, aduh. Mana kita tahu benda ni kena keras. Aduh. Yang kau gila. Aku rasa sebab kau salah baca doa. Sebab kau salah baca doa. Bismillah. Ayo apa? Baca doa tidur. Ya Allah. Sofi sakit. Tengok dia luka ke, Mak? Aduh. Boleh pula kau jalan kan? Dah macam mana memang terpaksa kena jalan. So, terus settle dah main ni. Sofi ni tak ikut kontrak langsung. Kena cakap elok-elok, kena soft spoken. Ni. Tak ikut kontrak. Kau pun tak ada sebut ayu-ayu juga kan? Ada? Tak ada, kau tak ada sebut. I sebut lagi. Bila masa kau sebut? You tak sebut. Apa you pula otak kau? Kata ni. I dah beli air. Abang nak ambil gambar dia. Sama dua-dua ya. Tak boleh. Lagi mana ni? Kita nak main sport hub. Kita nak main kat sini. Natal kau ni. Kenapa you cakap natal kan? Wah, tomat ninah tak ada you. You masuk dulu lah, you masuk dulu. Ready first. You nak main atas? Apa yang ada dekat sini? Sini kita ada batu-batu tu, kita ada ni, kita ada tu. Oh, ni apa? Ni yang kepala tu you. You masuk kepala you dalam tu. Tapi ni kita kena 4 orang. 4 orang, tengok. Oh ni yang baling-baling tu. Apa? Baling tu. Baling kat mana? Baling kat mana kau? Ini. Nak mati. Jangan mati. Bayangkan bila hatimu penuh warna. Oh. Kena stang. Betul nak main apa ni? Macam mana ni? Nak try je. Kita try. You ambil, you balik. Terus balik. Apa ni you? You tak pandai maling lah. Macam mana? Tengok I baling. Ni lah bila orang nak tunjuk pandai sangat ni. Sekali. Ni tak rosak. Ni kalau orang yang jenis nak tunjuk pandai. Dia rosak, dia mucung dia dah hilang. Ha. Oh lah. Benda tu yang rosak. Tak nak main ni. Ni atas. So, kita akan main benda ni. Benda Mat. Kita kena panjat sampai atas ni. Lepas tu kita kena gelosor. Jom. Oh my god, Mat. Kau memang nak aku kurus ke, Mat? Ya, you terlalu berobesity. Leluh dah. Leluh dah, Sofi. Kan, Kenapa sangat kau tak tinggi? Lepas tu? Tak kena pun. Aku perempuan. Aku kena ha? Tu rambut kau. Ada lah. Lepas tu kita kena pergi mana ni? Jom sini. Naik lagi. Naik lah. Tahu lah Naik cepat. Mat. Ni. Aduh. Ni. Kena lari situ, lari sini balik. Tu siapa konten kau? Ha. Ha? Ha. Satu, dua, tiga. Wow. Lah, Ya. Jom. kenal lah. Kita akan naik gelosor ni, Sofi. Mat, tak muat badan aku, Mat. Boleh, Sofi. Mat, tak muat badan aku, Mat. Boleh. Tired lah. Boleh, Sofi. Boleh, Sofi. Okey. Penat. Penat tu. Sumpah lah. Aku tuju dulu tu, jangan tuju dulu. Kau, Tuju dulu. kau turun, aku rekod dengan handphone aku juga. Okey, boleh. Tinggi weh.
Betul eh? Mai cepat. I turun dulu okey? Hai perotak kau. Eh. Oh tak, ya, you turun lelo. Kau main susah lagi nak turun. Susah lagi. Over nak mampus. Apa? Oh tak. Kau cakap. Ingat tak ingat kan? Ha? Hitam. Dia dengar lah pula guys. Dasar Sofi hitam. I main. Turun Sofi. Untuk. I main Kita rekod game. dari sini. Tak guna ni. Sofi. Sabar. Sofi. Kau lekat dalam tu. Lekat dalam tu ke? Dah rekod. 1, 2, 3. Wih, dah hilang dah wih. Listrik kat dinding. So, kita nak main yang ninja ni pula. Wow. Sofi boleh jadi ninja tak? You boleh jadi Boleh. ninja tak you? Gelap lah aku pakai You flash. natangmu you. Tak nampak mukamu. So, kita akan menjadi ninja. Kita akan gelongsor kat sini. Hati-hati dah. Ah, Kau tu carry dah tadi kaki yang sakit. Sofi dah ni. Ni ada pula yang lain pula sakit. Sakit. Sakit hati tengok kau ni. Sakit hati. Ha. Sakitnya rasa putus kita. Aku geram betul lah diri. Jom Sofi, kita main ni. Sabar. So, kita akan gelongsor. Jap. Siapa menang, siapa kalah kena bagi 800. Boleh. Boleh? Betul kan bet eh? Betul? Bet? Bet eh? Okay. Okey. Apa tu eh? Tak payahlah. Asal? Takut tu sebab dia berat. Aku takut benda ni benefit dekat kau je. Tu, okey eh? Tu. 1, 2, 3. Kenapa tak ada lak aku ni? Asal kau ambil lak. Asal kau belah. Mati sakit. Cuba tengok weh. Aduh sakit ah. Cuba kau tengok. Cuba kau tengok balik footage tu. Kau lak aku eh. Sakit tau tak? Aduh sakit. Kau kenapa? Aku nak lagi jadi ninja ni. Habis sekali tepek kelap aku. Jom, ni pergi sini je. Ni, sini. Tak buat lah. Sanggung kau besar. Ni ibarat macam lava tau. Kita kena panjat. Kena laju tau. Ha, kena laju. Okey. Kau dulu. Asam. So. Asam. Pergi. 1, 2. You okay? Macam mana nak main benda ni? Ni. Ha. Tak seimbang. Dia kena macam ni. Wow. Kena aku nanti kan? Dia kena macam ni. Manalah tahu. Macam ni. Tapi dia licin. Susah kan? So namanya kita kena bergantung kat benda ni. Supaya kita stand. Ha. Ya sekali ni. Okey. Siapa saya? Aku gila. Sabarlah. Okey, kau dulu, kau dulu. 2, 3. Ha. Sakit ni. Ha. Tak boleh kan? Aku dah ingat dah sakit. Cuba kau. Oh, aku nak cakap aku berat ke? Aku dah ringan dah sakit. Cuba lah. Sekali mak. Ha. 1, 2, 3.
Tak boleh. Kata dia. Sakit weh. Sakit kan? Sakit weh. Yang dia macam ni ni. Kau tak kena boleh. macam tu. Yang dia macam ni. Tu. Tangan aku dah sakit. Sini pula. Macam ni pula dia ajar aku weh. Lepas tu macam ni. Mat. Aduh. Suwi lah pak ni. Alas babi lah ini. Mat semua dah jatuh. Siapa ni? Mat mata kau juling tu dia. Yang kata aku bawa kena pula. Ni kena macam ni. Gitu. Ni dah rajin sangat. Tak. Boleh? Sini pula. Ni dia depan panjat atas. Allah Mat. Boleh Sofi, you can do it. Kau duit natangmu weh. You can do it Sofi. Come on. Come on. Penat lah. Come on Sofi. Sini pula Sofi. Mat, tajuk thumbnail misi kuruskan Sofi. Dia masuk ni. Bulatan gila ni. Ya Allah Mat. Tak muat pada aku. Muat. Confident Sofi, you can do it. Macam Doraemon orang kata. Situ ni. Ni susah tau, bahaya tau. Mat. Dia boleh tenggelamkan kita. Kau tak kau boleh jatuh ke bawah ke? Otak kita boleh jatuh kat bawah. Jangan lah. Main. Dia seekor ni kat sini. Tu ekor tu. Tengok. Yang seekor kan? Lepas tu dah tuju je ni. Aku takut. Sofi! Apa sakit udah apa aku? Mat. Aduh. Ya Allah. Aduh sakit tu. Biarkan je dia dekat bawah. Sofi, terjun. Gila binatang ni. Sofi mana kau? Buat aku penat je. Kejar aku kalau boleh, Mat. Betul Kejar Oh, dia sabar aku je. Okey. Mana dia weh? Mana dia weh? Sofi! Mana dia weh? Sofi! Okey, apa kata kita main game? Kita kena main lari-lari dekat sini. Kejar. Main kejar-kejar. Boleh? Aku kejar kau. Dari atas. Okey Jangan sampai terdapat. Boleh? Ya, aku start dari bawah. Kalau dapat, salah seorang tu kena belanja makan. Boleh? Okey, dalam kiraan. Elok, Mak. Kejar aku sampai dapat. Okey, sekarang ni Mat dekat situ kalau korang tengok. Okey. Jap. Okey, sekarang Mat dekat situ kat bawah. Okey. So, Mat kena kejar Sofi Okey. sampai dapat. Kalau kau dapat kejar aku belanja kau makan. Kalau aku tak dapat, Kalau kau tak dapat, nak set timer ke? tak payah. Tak ada set? Dalam 5 saat. Apa ni 5 saat? 5 minit. 5 minit? 5 minit paling lama. Okey. So, aku akan rekod ni lah, rekod ni. Okey. 1, 2, 3. 3. Oh. Nak kejar-kejar aku ya. Okey. Aku pastikan kau lari sampai turun 10 kilo. Dia naik atas aku turun. So, Sofi akan kurus sekejap lagi. Dia naik atas aku turun. Sofi! Aduh!
Takut. Takut. Hati-hatilah bengong. Aduh sakit. Tinggal 4 minit je. Ada lagi masa 4 minit ya. Okey. Weh, kau tak muat, kau slow kat situ. Ah! Sumpah aku nak. Berapa minit ni? Ada 2 minit ni. So, saya akan turun kat sini. Mana dia? Mana? Mana dia? Tak payah kot. Tak payah turun tu. Mana dia? Aku ni ibarat macam harimau tengah mencari mangsa dia. Nampak dia? Mana dia ni? Dia nampak. Guys. Oh, Sofi! Sofi! Aku dah dapat kan? Penat. Dia sakit ke? Sakit. Dekat mana? Tapi baik kepala aku dah sanggut. So dia macam cover kepala aku. Dia penat bodoh weh. Jom lah kita gerak. Jom. Tak nak main dah. Tak nak main dah. Dulu je. Gila. Besar yuk konten ni. Apa ramai sangat? Aduh. Penat lah. Sakit tak? Ha? Sakit. Sakit bodoh. Ada safety tak? Ha? Ada safety tak? Panas tak? Sini. Keluar. Main. Keluar ni. So, Sofi dah anxiety dah. Dia takut dah tu. Penat bodoh mat. Aduh lah. So, kita akan pergi makan. Lepas tu kita balik lah. Kita nak makan boat noodle. Memandangkan Mat dapat kerja Sofi tadi. So Sofi kena belanja dia makan. Sofi belanja. Yeah. Oh my god. Jom cari tempat duduk. Jom, sana. Mana? Sakaya? Ha, sedap. Makan je Sakaya. Sanggaya lepas tu kita ambil air. Kau ambil air apa? Aku cayet. Sama. Kau cayet tak? Sama lah kita. Tiru-tiru. Kau lah tiru aku. Mana Yang ada? tiru kau ke mana? Kau tiru aku. Ha. Pergi makan tengok dulu dia. Bukan aku. Patutlah kau Aku gemuk. tak eat chicken ni. Patutlah kau gemuk. Aku ada 2 je. Jangan menipu Mak. Kau ni. Aku Betul. ada beef. Ni je. Mak dia aku ni. Patutlah kau gemuk Gemuk ah. Tak. Perempuan sensitif orang cakap gemuk. Safi tak gemuk. Mana UI kau? Ha? You tak gemuk. Mana UI kau? You tak gemuk. You tak gemuk. Aku rasa nak duk. Sumpah you tak gemuk. Aku sumpah rasa nak duk muka kau Mat. Semoga dimurahkan rezeki, sihat selalu. Tadi kan aku dah janji aku nak bayar. Boleh lah aku
rasa Oh, tak acah ni ego lah. lah. Laki lah, laki. Ego Tak, laki. sebab konten aku. Kalau konten kau tak apalah, kau bayar lah Hari nak tu bayar. konten ATV. Tol kau, minyak kau, semua kau. Yelah, tak kena lah macam tu. Tak boleh lah, Dek. Boleh lah tu kereta aku. Aku Tak nak boleh. bayar. Aku dengan partnership aku yang sebelum ni semua aku punya cerita. Tu partner kau dengan orang lain. Aku lain. Jenis aku macam ni. Kalau Kenapa shoot you content nak samakan I dengan lelaki lain? tiba yang kereta terus. Tak, aku macam ni. Aku kalau setiap kali Aku? partnership aku dengan siapa-siapa, kalau hari ni konten aku, so sepenuhnya konten aku yang bayar. Kalau esok konten kau, sepenuhnya kau lah. Yes, I know, but ada speaking jangan bagi aku speaking ni sini. Tu mana tu Boleh lah gitu Sofi sebab ni konten Mat. So Mat lah kena bayar apa semua. Tak boleh, Mat. Dia channel. Memanglah konten Sofi Tak. itu Sofi bayar kan. Ni konten Mat Tak, aku pula. tak boleh. Aku sometimes aku kena ada dah terbiasa kot. Aku tak boleh. Aku tak boleh rasa bersalah. Tak ada buat Contohnya biasa macam tu. Karina. Mana Karina? Karina. 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 Dia tu cowboy je. Oh, dia buka butik Tak, sayang. Karina bubar buka butik. Bodoh lah. So guys, Sampai situ je konten Mak Han. Itu konten Somat. untuk konten Somat sampai di sini je. So, untuk you, thank you for today. Serabut kalau Ali Ipai tengok konten ni supaya dia cakap nak muntah. Lepas tu aku tak muntah. Seharian je tau. Oh, kalau ikutkan esok lagi ya. Tak nak. Seharian. Tak 24 jam. Tapi kau tak ada kira pun 24 jam. Kau just cakap Seharian. seharian ni saja, hari ni saja. No, 24 jam. Seharian is mean 24 jam. So, kita start pukul berapa dia? Pukul 4. Pukul 3. 3.30. So, esok habis pukul 3. Kau buat sakit nak kena layan weh ke office esok. Pukul 3.30 baru habis. So, esok kena panggil Ayu. Okey lah, seharian ni je lah. Seharian ni. Okey. Uluh, gue happy. Mata ni. Jadi esok aku buat part 2 pula. Tak nak. Budak konten pula. Tak nak Ayu. Time menekan pula aku. Okay lah. Nampak tak dia menekan? Yalah, tak menekan lah. So, untuk apa ni, rule yang terakhir, bila ada perpisahan, kita kena ucap take care gitu. Habis macam ajar. Benci. Macam nak ajar-ajar nak kata tu. First time bercinta pun weh. You. Sini Sofi. Dia pergi kat kereta mu. Jom. Bye Mike. Bye Sofi. Kita jumpa lagi esok. Bosan. Waktu kau ingat tak bosan? Dengar aku. Tak adalah. Siapa cakap tu? Dengar aku. Safi cakap tak sangka sekejap je dapat spend time. Oh ya ku. Mak pun tak sampai hati nak tinggalkan Sofi. Bencilah rasa ni. Annoying! Kau lah annoying. Kau lah! Tahu lah. Gila. Gila balik. Bye-bye. Bye. Take care. Jaga makan, jaga minum. Jaga makan, jaga minum. Bye-bye. Jaga makan, jaga minum. Bye bye. Take care. Bye. Assalamualaikum. Sayang. Bye. Sayang awak. Bye. Bye. Oh my. Hai, bye bye mak aku. Sayang awak. Bye. 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 So guys, akhirnya dah habis dah kontrak saya dengan dia. Saya dah boleh relax. Dah tak rasa pleasure. Dah tak rasa serabut dengan dia. So, saya nak balik. So guys, saya rasa sampai di sini jalan konten saya pada kali ini. Kita jumpa lagi pada konten. Bye. Assalamualaikum.